Okay, Assalamualaikum semua. Ya semua. Kami dari tim Lolverse. Dan Akif Squad. Apa tu? Versi saya. Okay, hari ni kita nak main game tahu-tahu gitulah, boleh kan? Boleh lah tahu-tahu tu. Yelah kan? Korang setuju? Okay, so hari ni aku tak nak cakap sangat. Tengok dekat thumbnail kita nak main game apa, okay? Dan mana Tarik eh? Tarik? Dan kita satu tetamu yang istimewa. Cakap le. Oh, so kita ada satu fans yang baru. Akif Bijak Channel. Jangan lupa like, subscribe dan on notification. Yes, bagus. Okay, so kita ada satu fans baru, nama dia Tarik Riz. Pergi ke depan jap. Ini dia Tarik Riz ni. Kita orang memang minat untuk berkawan dengan dia. Jadi okay, tanpa basa-basi kita main game tower. Jom. Live. Live ke? Okay, live. Okay, sekarang nak main game apa? Apa-apa je tower. Tadi kata nak main tower. Oh, memang nak main tower. Jadi kita main game Brand Rock Jenga Tower. Banyak Jenga tower. Tapi kan masa tu kan kita dah main part 1. Main lah. Tarik, cakap dengan sikit Tarik. Janganlah malu-malu. Nak main game apa? Kita main game tower-tower lagi tu. Macam okay guys, minta maaf suara saya hilang. Kita main game Strawberry Tower je lah. Kita main je. Okay guys, game ni saja-saja je nak main sebab bosan kan cerita sekolah ni. Jadi siapa yang minat tengok cerita Akif Terbijak, boleh jugalah tengok cerita Not Ahmad Place. Ya, betul tu. Ya. Tengok juga. Jangan lupa like dan subscribe. Tarik Riz ni, dia fans kita. Tarik Riz yang paling baik sekali orangnya. Jom kita main. Kita main guna tunggu-tunggu lah. Guna sekarang tunggu-tunggu gitu. Tak payah nak cepat. Kita sekarang bersak. Aduh. Kata. Lah. Okay, buat pengetahuan korang. Kita semua ni daripada Harik Team juga. Ya. Yes. Yeah. Betul tu. Jadi saya, Tarik dan Amah adalah tim Harik Gaming. Mana-mana Nampak? dia ada gambar sedih. Ya betul. Okay. Saya ni tak nak buat face reveal tau sebab saya takut kena ban. Nanti macam-macam saya. Betul tu. Okay. Sekarang ni apa kata-kata Amar dan Tarik? Cakap dulu. Apa kata-kata korang? Kata-kata saya pada hari ni ialah Lolverse mantap. Okay, kau pula Tarik. Awak pula Tarik. Kata-kata. Okay. Okay, jom. Wait. Okay guys, game ni agak mencabar tapi kita main je. Mula dengan baca bismillah guys, nanti jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kepada semua benda.
Okay guys, kita kena tengok Ammar LOL dengan Tarik Riz LOL. Sebab kita orang ni letak nama LOL ni sebab kita orang adalah tim LOL Ghost. Oh ni. Dan kata Ammar nama LOL tu, apa nama dia? Nak cakap macam mana Aduh. Jatuh. Dia Jatuh sampai habis ke? jatuh dekat yang dekat yang butterfly ni. Oh, dekat lagi sikit. Sekejap dulu Okey, sekarang dekat tempat bunga tu. Okay. Tarik tunggu Ammar sekali. Dekat tempat yang macam kertas ni. Kat atas ni. Lepas tu kat dalam mes. Sikit lagi. Nampak aku sikit lagi dah jatuh. Wah. Bersih orang ada kurang. Orang tu. Okey, dah tu. Sekarang Jap. nak tahu tak, saya sekarang ni tengah jealous dengan Ammar sebab subscriber dia dah 900. Saya baru 886. Saya dah 900. Terima kasih semua. Supporter saya. Sabotage. Subscribe lah saya. Wih, Tunggu Akif, tunggu Akif. Tarik ni baik lah orangnya. Anak soleh. Dalam Okay. So siapa yang nak friend, okay guys, buat pengetahuan korang, siapa nak add Ammar kena follow dulu. Betul tak? jangan lalu bahaya. Aku tidak. Aku jatuh dekat tempat kek tu. Aku berlutut. Tidak akan. Congratulations. Saya dan Tarik telah menang. Weh, tolong. Bukan dekat tuak ke? Ketiak. Okay guys, nanti kita main game kedua pula Terminator ketua. Game kedua. Nantilah, tunggu aku menang dulu. Saya tiada. Game kedua mungkin saya tiada. Kenapa? Kerana atas Asal kau tak boleh. nak keluar. Kerana atas nak keluar. Betul-betul. Itu Siapa? adalah sebab saya. Itulah sebab saya. Okay. Bye semua. Kita turun dulu. Kenapa kau nak ni? Okay guys, sekarang kita main game kedua. Aku keluar BC dulu. Saya keluar dulu. Guys, Aik kata. Tak. Botak adalah sosok anomali yang bagi kerja sekolah. Dah tu je. Aduh. Tarik, saya dah boleh dengar suara awak dah. Okey, suara saya ni. Tinggal kita je. Nak main game apa? Ikutlah. Awak betul ke nak join dengan saya ni, YouTuber ni? Nak main game apa? Kenapa nama awak yang berhormat Arif? Okay.
Sampai sini saja video kita kali ni. Nanti kita sambung part 3 pula. Bye.